NJX guys, tapi harga dia mampu milik guys. Nak bandingkan brand satu lagi, bracket ke apa ke lubang bracket, no problem guys. Dia banyak lubang dan rupa rama-rama dan kupu-kupu guys. Sungguh smart dan cantik. Hello guys, Assalamualaikum. Hari ni aku akan review khas untuk para rider yang nak pasang box, iaitu Monorack lipat NJX 3 batang. Jom kita buka dulu dah. So datang-datang macam ni lah. So dalaman dia macam ni. Fit guys. Packaging by seller nice. Ini rupa dia guys. So aku pilih color silver antara brand-brand yang berjenama brand terbaik ialah NJX guys, tapi harga dia mampu milik guys. Nak bandingkan brand satu lagi dengan 3 batang color chrome, dia lagi mahal sebab dia material stainless steel. Ini untuk LC135 daripada V2 hingga V7. Ini kalau nak pasang pada box, bracket ke apa ke lubang bracket, no problem guys. Dia banyak lubang dan rupa rama-rama dan kupu-kupu guys. Sungguh smart dan cantik. Ini daripada belakang ya. Kalau korang nampak daripada lampu motor contohnya dekat sini, orang belakang akan nampak logo NJX guys. So smart lah kat situ. Depan dia tak ada tulis logo NJX di belakang bontot kita guys. Ni kedudukan daripada tepi guys. Bila lipat tu, dia akan tegak, cantik, elok dan dia tak akan nampak kendur guys seperti 2 batang yang sebelum ini. Sebab dia 3 batang, fit cantik aja guys. Lihat ya. Aku naikkan. Seperti ini guys. Tengok. Dia songkit sikit ataupun dia tegak elok saja guys. Dia tak akan kendur guys. Anda lipat habis untuk bagi orang belakang duduk kan dengan box. Lihat daripada belakang, box tak akan kendur dengan lipatan 3 batang ini guys. Jika anda meminat dengan Monorack lipat daripada NJX ini, sila tekan di beg kuning. Dapatkannya guys. Harga pemurah. See you to the next video. Bye bye.